Hari ini Pak Long datang ke Pakar Pertanian Expo, lokasi kat Mac Sedang. Ini main entrance dia. Kita sudah register. Jom kita masuk tengok ada apa yang menarik. Masuk pintu saja sudah jumpa member aku. Member aku ni geng baja. Di booth dia ada banyak jenis baja yang berkaitan dengan sawit dan buah-buahan, dan juga ada amino acid organik khas untuk pokok durian. Di booth lain juga terdapat banyak jenis baja-baja organik yang menggunakan bahan dari kilang sawit untuk buat kompos. Ini untuk apa? Dragon fruit. Dragon fruit. Yang ini untuk ada trial ah? Yang macam ni lah, dipotong. Okey. Tapi yang di punya duri sana buang. Oh, ini untuk potong duri untuk buat pangkas ke untuk kawin bunga? Untuk kawin bunga tak ada. Ini untuk yang dragon fruit punya je. Tapi ni kawin bunga lah. Ini potong dia memang benih duri mata lah. Ini yang untuk dragon fruit punya. Ini dengan yang inilah. Okey, yang ini untuk pangkas mata dia. Ini buat pruning. Bagus untuk keratang buat naga. Okey. Keratang ada bawah? Tak ada. Okey, boleh. Okey. Bos, ini lobster air masin ke air tawar? Udang galah. Udang galah, bukan lobster. Oh, udang galah. Air tawar. Ini sungai mana ni? Sungai Muda. Sungai Muda. Oh. Kedah. Yang ini berapa kilo ada? Ni 200 gram ada. Banyak besar baru 200 gram. Setengah kilo. Oh, setengah kilo. Oh, okey. Thank you bos. Ya, dua mana? Nilai. Okey, suka juga. Boleh. Okey, thank you. Bos. Ini pH meter. pH kenapa dia tak boleh besi tadi? Yang ini pH dia tak boleh guna besi. Itu tadi kan ada satu besi, satu yang ni yang ni besi kita guna untuk ni. pH dia lagi sensitif dengan gelas macam tu. Satu sensitif dengan gelas, yang itu pH. Kenapa pH tak boleh bersih? Kadang-kadang kita cucuk tanah juga. Betul. Sebab depan tu dia macam nak kena dapat dinding tu susah lah. Susah nak baca. Kalau macam besi tu tebal sangat dia tak dapat detect lah. Kalau besi untuk isi okey. Conductivity ya betul. Untuk air dua-dua boleh. Boleh ya saya. Air mesti boleh. Dia kena dapat dinding juga. Oh, estimate. Ini accurate lah. So pH untuk gelas lagi bagus lah. Kalau untuk isi guna besi. Okey. Tak apa, nanti ada apa saya datang. Okey, thank you ah. Nampak. Wah, Pak Long jumpa satu ram ya, jagong. Ini jagong berasal dari negara China, importnya. Warna dia macam hitam tapi ada perang sikit. Original dia memang macam ni, tidak bercampur dengan pengawet. Jangan ingat dia nampak hitam coklat dia sudah campur. Okey. Dan ikut otai sini dia cakap satu batang macam ni dia mempunyai anthocyanin sebanyak satu kotak blueberry. Ini memang berkhasiat dan bagus untuk penglihatan mata. Okay, ada beg besar untuk laki, yang beg kecil lebih sesuai dengan amoy juga. Pak Long tidak melepaskan peluang emas ni, beli dan cuba. Memang padu. Pak Long juga beli 2 paket. Pak Long sudah habiskan lawatan untuk kali ini. So bagi abang kakak yang berminat, di sini pameran ada berbagai jenis mesin, alat-alat, equipment, sistem kebun yang canggih, dan yang paling penting buah-buahan yang rare macam jagung. Bagi abang kakak yang ada senang, boleh datang ke Mac Sedang mengunjung pameran Pakar Expo berlangsung sampai 22 Februari. Semoga bermanfaat.